Buat apa tu, boh? Kita check out tadi. Sekarang ni kita load kita punya bag dalam kereta. Jom. Okay, kita akan check out. So kita dapat dan kita tinggalkan seperti yang kita dapat lah. Kita tutup balik kemasan ni. Terima kasih for the stay. Ini tempat yang kita tidur 5 hari 4 malam dekat Rest Hotel Set itu. Bismillahirrahmanirrahim. Last day kita di Jeju dengan kereta. Dah sampai In 300 meters, you'll reach your destination. Your destination is on the left. Kalau belah kanan kita ni Yongbang Waterfall, belah kiri ni Yongbang Waterfall. Ada 2 waterfall kat sini. Saya tambah sikit. Yongbang Waterfall ni satu-satunya air terjun waterfall kat Korea ni yang terus terjun masuk kat laut. Yang lain dia kat dalam hutan. Yang ni dia kat laut, dia terjun kat laut terus. Jom. Kita dah settle di tiket seorang 2,000 won. Maksudnya seorang tu dalam RM5.50. Cakap macam orang kaya. Kita sekarang kat Yongbang Waterfall. Macam saya cakap tadi, inilah air terjun yang satu-satunya kat Korea ni. Dia terus turun ke laut. Okay, sekarang kita di air terjun yang kedua, kat Yongbang Waterfall. Macam ni kecil je, tapi okey lah, memang cantik. Kau faham? Aduh. Ada yang kirim mug dan tumbler, jadi kami dapat banyak kupon free. So kami cuba redeem. km sejam. Macam ni bang orang ikut. Letak 30 km sejam, atas 30 km sejam tu letak kamera speed drive. Barulah orang ikut. Kat Malaysia ni setakat letak 30 km sejam je. Memang yang bongok-bongok tu bawa 150 lah. Yang menceng. Lepas sekolah ni. Cuba lepas sekolah kat Malaysia. Lepas sekolah memang dia buat bonggol. Kat Malaysia tak boleh buat bonggol. Nanti kalau accident ni bonggol pula salah. Cakap bonggol bahaya ke. Jadi itulah orang Malaysia ni. Keluarlah daripada Malaysia tu pergi travel, tengok tempat orang macam mana. Depan kita sekarang ni Gunung Samban, ataupun kat Korea ada Sambangsan, Gunung Korea. Ini pun salah satu tempat yang menarik lah. So kita pergi tengok sekejap. Jom. Gunung Samban.
Patutnya kita pergi sini ni. Yang baru ni. Berjalan-jalan tepi laut macam itu kan. Tapi ni macam tutup pula dia punya apa? Berjalan tu. Sayang. Air pasang jadi tempat ni tutup. Kalau tidak boleh gerak daripada sini, pusing sekitar kos ni. Harga dia setengah, harga dia RM2,000. Harga dia pun RM2,000 juga, RM2,000 kan. So tutup tak ada rezeki. Grandmother who makes Mount Hala. Alasan grandmother dia ada gantung ni, semak dia kat sini. Kita sekarang kat Pasul Tea Museum. Tea Museumnya kat sebelah sana lah. So sebelah kiri saya ni Innisfree Jeju House. Ini skincare punya tempat. Ini Udo Peanut Black Tea. Udo Peanut Black Tea. Kita rasa ni. Jeju Peanut. 20. Tuan. Kita sekarang tengah tunggu bas shuttle untuk ke airport. Kat mana? Kat Rainbow Car Rental. Okey, itu kereta kita yang putih tu. Pulang cantik punya. Kia Morning. Kita pinjam buruk, kita pulang cantik. Dan kita naik bas shuttle untuk ke airport. Alhamdulillah kita dah naik shuttle bus ke airport Jeju. Tiba di airport. Okay, next vlog